Di tengah padang pasir ini, pernah hidup seorang lelaki yang dikenali kerana satu sifat, pemurah. Beliau ialah Hatim Al-Ta'i, seorang tokoh Arab yang terkenal dengan kemurahan hatinya. Namanya menjadi simbol kebaikan, sehingga disebut dalam kisah-kisah sejarah Arab sehingga ke hari ini. Hatim Al-Ta'i hidup sebelum kedatangan Islam di kawasan Ha'il, Arab Saudi. Beliau dikenali kerana sering memberi makan kepada tetamu dan membantu siapa sahaja tanpa mengira siapa mereka. Kisahnya begitu terkenal sehingga sifat pemurah itu menjadi identiti dirinya. Hari ini, kawasan yang dikaitkan dengan kehidupannya terletak di sekitar pegunungan Ha'il. Tempat ini kelihatan sunyi, tetapi pernah menjadi saksi kepada kisah seorang manusia yang luar biasa. Kadang, kita tidak diingati kerana apa yang kita miliki, tetapi kerana apa yang kita beri. Dan mungkin itulah yang menjadikan nama Hatim Al-Ta'i terus hidup hingga ke hari ini. Di sini, sebuah kisah lama masih terjadi.